بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والإسلام. يعني telah memberikan nikmat iman dan Islam. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar yakni saudara-saudara kita yang akan mengucapkan kalimah syahadah memeluk agama Islam, insyaAllah. Siapa namanya? Siti Baizura. Siti Baizura. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sama-sama ikut saya baca. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah saudara-saudara kami, ya Allah. Jadikan iman yang kuat, Islam yang kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah Islam, ya Allah. Jadikan saudara-saudara sebagai saudara yang barakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا تكبير تكبير تكبير. Alhamdulillah, saudara-saudara kami kita boleh memberikan hadiah sebagai sunnah menyambut saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Syam, boleh panggil siapa yang nak bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'af Zahibatin daripada saya, Muhammad Syahir Abdul Rahman, daripada Hidayah Center Foundation. Dan pertamanya saya ucapkan jazakumullah kathira kepada pihak masjid, Tuan Nazir Haji Zamri, dan pihak masjid yang bekerjasama, yang sudi bekerjasama dengan pihak Hidayah Center untuk kita sama-sama mengajak kita punya rakan-rakan yang bukan Islam dan juga mualaf turut hadir dalam majlis raya pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita diberkati, Allah pemudahkan, Allah hadirkan seorang rakan kita yang bukan Islam datang di sini dan terus bersyahadah yang baru kita sahaja selesai sebentar tadi. So kita doakan moga rakan kita yang baru saja memeluk agama Islam ini, Allah kuatkan iman beliau dan akhirkan kita semua dalam Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.